بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Soalan ke-15. Orang yang mengulangi sembahyang di dalam waktunya, adakah disebut qada ataupun adab? Kata pengarang ini, Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan di dalam kitab Al-Lumah dan syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang di dalam waktunya tanpa uzur, batal tanpa uzur, saja-saja batal sembahyang, hukum dia berdosa kan? Batalkan, sengaja membatalkan sembahyang, berdosa. Okay, dia batalkan sembahyang, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga. Lepas batal dia sembahyang balik. Dia asal dia tengah sembahyang, kemudian lepas itu dia batalkan sembahyang dia dengan sengaja. Lepas itu dia sembahyang balik pada waktu itu juga. Mana tak keluar waktu lah, waktu yang itu juga. Dan sembahyang adalah adab, iaitu tunai. Setengah pendapat mengatakan sembahyang dia adalah adaan, tunai. Dan pendapat ini ialah pilihan Imam Haramain dan Ghazali pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi sembahyang dia dikira tunai. Cuma masalahnya wajib tersebut qada dengan ada ni. Itu poin dia tu. Kita sembahyang fardu kan, solat fardu zuhur maghribi salasa rakaatin adaan. Ataupun qadaan. Kalau tak sebut sah tak sembahyang? Itu. Hukum dia sah sembahyang. Sah sembahyang jika tak sebut, tak apa. Solat pada zuhri ada makmuman, boleh. Ataupun dia niat ada tapi dia niat ada, dia niat tunai, tapi dia sembahyang tu qada. Sah tak? Dia niat sembahyang tunai, sembahyang ada tu tunai, tapi dia niat qada. Contohnya dia nak sembahyang qada isyak, kemudian dia niat tunai, tapi sembahyang qada. Wa tasihhu niyatul ada, sahlah diniatkan dengan tunai, bi niyatil qada, dengan niat qada, boleh. Jadi tak ada masalah lah. Kalau dia terlupa nak sebut qada pun sah sembahyang dia.
Qada semayang ni wajib. Bukan sunat kan. Terus duk pakai pendapat yang kata tak ada qada semayang. Memanglah, tapi itu bukan mazhab kita. Syafi'i kata wajib qada semayang. Dah macam mana kita nak kira tu. Dah 20 tahun dulu, mana nak kira? Mana ada, tak ingat dah. Ulama kata kalau tak ingat qada aja. Sampailah satu tahap kita rasa cukup qada tu. Itu cara dia. Itu cara dia lah. Ada muda-muda lu mana semayang. Bila dah naik haji pun nak semayang kan. Dalam internet banyak lah. Ada ustaz-ustaz kata tak payah qada. Taubat je dengan Tuhan. Lepas tu semayang. Tu bukan pendapat mazhab kita lah. Saya nak ikut pendapat tu boleh tak? Tak payahlah, pendapat tu syaz. Memanglah ada, tapi janganlah. Qada je lah. Qada tu ada dua. Satu qada yang sunat disegerakan. Qada yang sunat disegerakan. Tak wajib, sunat. Macam mana qada yang sunat disegerakan? Iaitu ketika mana dia tertidur. Tertidur. Nombor duanya ketika mana dia terlupa. Tertidur, terlupa. Ketiganya pengsan kot. Hak tu sunat qada segera. Sunat lah. Tapi ada yang wajib qada segera. Ada dua tu. Kalau tengok dalam fiqh mazhab kita ada dua. Satu sunat bersegera qada. Umpamanya tertidur tak apa, tak wajib segera. Kalau kita subuh lah selalu orang lebur kan, subuh gajah. Subuh pukul 9. Yalah penat. Nak buat macam mana? Darah muda. Kemudian itu sunat segera, tak wajib. Minggu depan lah saya qada, malas. Itu sunat segera. Ada yang wajib segera. Dia ada sunat segera qada, kemudian wajib segera qada. Iaitu kalau dah masuk waktu dia tidur. Dia masuk waktu dia tidur. Lala bangun-bangun, ma'assalamah, selamat tinggal. Dengan semayang-semayang jalan. Hak tu wajib qada segera. Mana kalau dia bangun tu kena terus semayang. Kemudian ataupun dia bermain-main. Kalau dalam kitab kata, dalam Sabilah tu, bermain-main catur, main chess. Zaman dulu ada dah. Meleleh, lebur semayang. Itu wajib disegerakan qada. Itu hukum dia. Wajib disegerakan qada. Cuma khilaf ulama' tu boleh niat tu, qadaan adaan tu. Sah tak kalau niat ada dengan niat qada? Itu disebut sini wa tasihhu niyatal ada bi niyatil qada. Sah meniatkan dengan tunai dengan niat qada. Sah, boleh. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Dia niat qada tetapi ternyata masih dalam waktu. Dia bangun-bangun, dia ingat dah habis waktu. Dia pun usolli fardhu maghribi salasa rakaatin qadaan. Dia tidur lepas asar. Kan? Sudah 8:30, lagi berapa minit nak isyak. Dia pun ingat dah masuk isyak dah.
Kemudian dia niat qada, ternyata tunai, maka hukum dia sah. Sah hukum dia. Ya. Betul sini. Walaupun dia kata dalam ini dia kata ka'an zanna khurujul waqt khurujul waqti fa sallaha qada fa bana waqtuhu. Sepertinya seseorang yang menyangka telah keluar waktunya, kemudian sembahyanglah ia qada, fa bana waqtuhu, tetapi waktu tu masih lagi ada, maka sah sembahyang. Ataupun auzanna baqal waktu fasallaha ada, ataupun dia sembahyang tunai tapi waktu telah keluar, maka hukum dia sah. Sah boleh. Okey. Walaupun in qasada, walaupun walaupun niat dalam hati dia tu adalah makna lughawi, lam yadurruhu, tidaklah mudaratkan dia. Dia masa dia niat qada tu dia niat lughah, dia niat bahasa, dia niat lughah. Mana dia tahu dia sembahyang qada tu sebab terlupa waktu. Tapi waktu ada lagi, sah juga sembahyang dia. Sebab tu ada fatwa dalam ni mengatakan seorang laki-laki telah sembahyang 20 tahun, sembahyang subuh, kemudian ternyatalah 20 tahun tu salah waktu. Ini mungkin orang duduk dalam penjara ke, atau orang duduk tempat gelap, dia pun agak-agak ya kan. Kemudian ternyatalah salah. Kena qada ke 20 tahun tu? Wajib qada ke? Fa ajaba bi annahu la yajibu alaihi illa qada salatan wahidah. Kata pengarang sini tidak wajib atasnya qada melainkan solat yang last sekali saja. Tak perlu qada semua 20 tahun, tak perlu. Kerana apa? Kerana solat yang sebelum-sebelum ni, li'anna solata kulla yawmin takunu qada'an solatil yawmil lazi qablahu. Solat yang dia buat selama ni mengqada' yang sebelumnya. Maknanya 20 tahun dia sembahyang tu, sembahyang hari ni qada' semalam, qada' yang semalam, qada' yang semalam. Sembahyang hari ni qada' yang semalam, sembahyang hari ni qada' yang semalam. Jadi yang last sekali tu qada', kira qada'. Tak perlu. Betul ada apa ni fatwa fiqh mengatakan wajib tak orang yang duduk dalam penjara, ni masalah puasa, samalah masalah sembahyang pun. Wajib ke dia nak tanya orang? Dia duduk dalam penjara, kemudian dia keluar tu, wajib ke dia pergi tanya orang? Betul ke saya puasa sekian-sekian ni, betul ke? Jawab dia tak wajib. Al-ibadah bizanni mukallafin. Ibadah tu terhadap zonnya mukallaf, tak wajib. Terus ada tanya lah orang. Tanya cari penyakit lah, tak payah tanya. Sebablah apa ni masalah najis pun. Bab najis kan. Terus ada tanya lah, ini tempat apa ni, tek cicak ni. Tek cicak tak ada. Dia punya anggapan macam tu, tek cicak, tek anjing, tempat anjing lah, tempat cicak. Tak nyata lagi ada najis tu, hukum dia bersih. Dalam fatwa fiqh mengatakan hukum dia suci. Mayang je lah. Betul dulu orang marah seorang ustaz tu. Dia masa tu isu apa tu, dobi apa tu, dobi muslim. Adalah isu tu lama dah, 10 tahun lepas kot. Seorang ustaz tu kata dobi yang ada ni kita tak tahu pakaian ni yang
puak-puak kapiak ni dah lah makan balik bayar. Lepas tu lemak-lemak balik bayar tu letak kat baju, dia pun letak basuh kat dobi. Jadi kita tu ada seorang ustaz tegur kata, mana boleh macam tu. Asal selagi mana tak nampak, suci lah tuan. Lagipun ya ke orang yang bukan Islam basuh situ semuanya bukan babi? Ini kan wah-wah pula jadi. Kita tak diajar sewah-wah. Lelai ustaz tu kena ban dah. Sebab yang tegur tu sultan tegur, jangan wujudkan di negeri saya ni negeri dobi mesra muslim. Nak bubuh dobi je, pasal nak bubuh mesra muslim lah. Di ustaz tu bangkang sultan. Sultan ni jangan bangkang tuan. Bangkang sakit cari penyakit. Apa? Raja. Boleh nak bangkang, nak ada cara dia. So dah anggap macam tu lah. Dobi yang ada ni bersih lah, basuh lah. Sah je basuh pakaian kat dobi. Tu masalah lain pula. Walaupun ada najis sekalipun, kan, boleh lama sikit basuh dalam. Lagipun dobi-dobi yang ada ni 3 kali tukar air. Yang 20 minit tu 3 kali tukar air. Sah je. Yang kata masalah tu kalau letak pakaian dulu, baru letak air dulu, baru pakaian. Itu najis. Dia kaedah kita kena air tu kemudian. Ma'ul warid tu, letak baju dulu, air datang kemudian. Itu tak apa. Jangan letak air dulu, letak baju. Tak sah. Jadi kaedah washing machine macam tu. Dia letak baju, bawa air datang. Okay. Kemudian dalam ni dia kata, dan pilihan Imam Ghazali pada masalah orang yang picit sempit atas waktu semayang, dengan bahawa kuat sangkaannya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya. Dia rasa dia nak mati dah, dia tak semayang lagi. Kemudian didapati ia hidup, tak mati pun. Dia ingat dia mati dah, tak sempat semayang ni, tiba-tiba hidup lagi. Dan semayanglah ia. Dan semayang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya. Apa hukum semayang tu? Boleh juga ni kan. Maka semayang itu adalah qada di sisi dua qadi. Dua qadi ni maksudnya Abu Hasan dengan apa ni? Mula tu istilah mereka lah. Dua qadi tu. Satu Al-Marwardi. Dan di sisi hujatul Islam, iaitu tunai. Semayang tu dikira tunai juga. Jadi masalah tidur selepas masa waktu ni, jika kita yakin kita boleh bangun sebelum habis waktu, maka hukum dia harus. Tak apa. Tapi kalau kita tak yakin kita boleh bangun sebelum habis waktu, maka hukum dia haram, tak boleh tidur. Kena bangun semayang juga. Itu diulas dalam fatwa fiqah lah. Kalau dah masuk waktu tapi dia tak semayang, dia tidur dulu. Syarat dia mesti dia yakin, bukan zon, yakin. Dia yakin yang dia boleh bangun sebelum daripada habis waktu, maka hukum dia harus. Dan kalau mati pun tak berdosa. Pasal mati kita tak tahu waktu bila. Tapi kalau dia tak yakin dia boleh bangun, maka hukum dia wajib, dia haram tidur, wajib semayang.
Ke-16 haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyangnya dan memberi salam. Dengan memberi salam, dia keluar sembahyang dengan bagi salam. Memberi salam tahiyat, beri salam. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa hukumnya setiap kali ia mengulangi takbiratul ihramnya. Kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Tak payahlah. Bila sembahyang pertama tu tak sah, tak payahlah bagi salam. Tu asal dia gitu. Jadi dia batalkan sembahyang dia tu dengan bagi salam. Lepas tu tak payah dah. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi takbiratul ihram. Kerana bahawa sembahyang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Tak perlu. Maknanya masalah sini, dia sembahyang, dia takbiratul ihram. Kemudian dia sembahyang tu sampai bagi salam. Lepas tu dia sembahyang balik sebab wah-wah. Betul lah? Tak boleh. Sembahyang tu sah dah. Dia anggap tak sah. Tak boleh. Kalau iadah cerita lain. Sembahyang iadah sembahyang lain. Iadah tu sunat. Sembahyang balik lepas dah sembahyang dengan berjemaah, tok imam sembahyang berjemaah. Kemudian ada jemaah lain nak berjemaah juga, maka tok imam tu sunat iadah, boleh. Itu sembahyang iadah. Jadi tak boleh lah kalau tak sah, keluar tu kan. Ini dia sembahyang juga. Tu maksud dia itu. Dan mengerjakan dengan ibadat fasik batal pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Mengerjakan ibadat fasik itu dah tahu tak sah, sembahyang juga, tak boleh. Hukum dia tak boleh. Dan jika sekiranya sembahyang itu sah, maka haram atasnya memutuskan bersalahan bagi Imam Haramain dan Ghazali. Maka dua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Boleh pula. Kalau sembahyang sah haram betul, tak boleh. Tapi Imam Ghazali kata boleh. Dan pendapat ini wajib dikhususkan, ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Kerana kalau ikut Imam Ghazali boleh putuskan sembahyang. Kalau ada sebab munasabah lah kot. Kalau sengaja putuskan sembahyang, hukum dia berdosa, tak boleh. Putus sembahyang sebab gelak-gelak tu nak tengok juga. Kalau sekadar senyum je ataupun ketawa yang tak keluar huruf suara, tak batal. Untuk kawan buat lawak kan, dia tengah sembahyang, dia pun tahan gelak. Selagi tak keluar dua huruf, tak batal. Tak batal sembahyang. Itu mengganggu orang sembahyang ni berdosa tuan, tak boleh. Lawak ke kacau orang sembahyang, jangan. Dosa. Tapi kalau sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang
lain daripada sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal, kerana wajib berjemaah padanya. Main Jumaat tak boleh. Dan mengikut kaul pendapat yang asah, jika bertakbir ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan membatalnya, jadilah ia fasik. Tak boleh. Putuskan sembahyang dengan sengaja, hukum dia fasik. Dan makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya berimamkannya. Tak boleh tuan. Orang fasik ni makruh. Tapi sah. Itu jadi tok imam ke, jadi siapa-siapa lah, jadi ustaz ke, dia kena jaga maruah dia tak boleh lah. Lah ni mana ada orang jaga maruah dah. Ustaz-ustaz lah ni kopiah pun tak pakai. Sedap lena, ngantuk lah. Tak apa lena lah. Daripada keluar pergi minum, baik lena dalam kuliah. Dah malah tuan, saya ni tak pandai buat lawak. Itu ya. Tidur je lah. Tapi ni fardu ain ni. Kalau tak tahu berdosa. Siapa yang sembahyang berjemaah tak tahu hukum hakam, sembahyang dia berdosa. Dosa. Apa cakap tadi ya? Orang lain ni kan, mana ada jaga maruah. Ajar tafsir Quran pun kopiah tak pakai. Buat rambut keras zaman sekarang, cakap apa? Zaman dulu kalau orang tak pakai kopiah ni fasik dululah. Bila ni dah orang tak terima dah pendapat tu. Nombor 17, tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ini pun banyak ke orang buat ni. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih. Tak sah. Takbiratul ihram tidak ada maaf. Tak sah sembahyang. Banyak je orang buat macam tu. Ada satu tempat saya mengajar tu tuan. Yalah, itulah masalahnya bila orang tak mau mengaji. Semendang, tu istilah semendang tu selalu. Imam tak sampai, dia sampai dulu. Dia cakap macam mana? Setiap kali saya mengajar macam tu. Imam tak sampai lagi, dia sampai dulu. Imam tak rokok lagi, dia rokok dulu. Bila tengok pengajian kat situ, kurang orang mengajar fiqah sembahyang. Itu dia. Dah lah. Kita nak tegur macam mana? Serentak pada perbuatan lain pada takbiratul ihram makruh, hilang fadilat jemaah. Maknanya kalau dia sembahyang serentak dengan perbuatan imam selain pada takbiratul ihram, serentak rukuk, serentak iktidal, serentak sujud, serentak duduk antara dua sujud, serentak dengan imam, makruh dan tak dapat fadilat jemaah. Dapat satu sah tapi makruh. Tapi kalau takbiratul ihram, siapa yang sekali dengan tok imam batal sembahyang. Dia kena tunggu dululah. Dan jika terdahulunya dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Tak boleh, tak sah. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza kabbara fakabbiru." Artinya apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu berturut bertakbir. Bagi imam settle dulu. Masalah seterusnya, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Ini kata, apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lain daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal sembahyang. Sembahyang tak batal.
hanya makruh juga perbuatan itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza raka'a farka'u." Apabila imam rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah. Dia tak dapat pahala 27. Buat penat je lah. Penat letih sembahyang. Itu banyak kan di hari kiamat tu orang datang sembahyang, pahala sembahyang ni lalai kosong. Satunya sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia main ikut dan dia. Yang salah tu. Seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibn Rif'ah kerana ia menyalahi imam. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Kalau duduk serentak dengan tok imam, tak dapat fadilat. Dia kena belakang sikit. Kalau sembahyang berdua, jangan belakang sangat. Sikit je sini. Jangan sama. Sama tak dapat fadilat jemaah. Cuma tu pun ada khilaf fadilat saf kan. Fadilat saf tu ada dua pendapat lah. Adakah kait dengan jemaah? Dia sembahyang jemaah, tapi dia tak rapatkan saf. Dia duduk seorang-seorang kat ujung tu. Tak tahulah apa sebab. Adakah perkara tersebut menyebabkan tidak dapat pahala berjemaah ataupun pahala saf ni berasingan dengan pahala sembahyang jemaah? Ada dua pendapat. Satu qaul mengatakan tak dapat fadilat berjemaah. Satu pendapat mengatakan fadilat berjemaah dapat, cuma perbuatan dia tu makruh untuk diri dia saja. Makruh tu untuk diri dia saja. Dia duduk seorang-seorang, sembahyang sah. Selalu sembahyang apa tuan-tuan orang tak nak rapatkan saf ni? Sembahyang tarawih. Dia nak duduk hujung sana, dia duduk tanpa muslimat. Tak tahulah apa masalah hati busuk ni susah. Main masjid, main surau tapi hati kotor. Dia duduk seorang-seorang, tak nak duduk rapat. Walaupun sunat. Ni pun masalah juga ini. Hukum dia makruh duduk seorang-seorang. Sebab itu kalau duduk saf nombor 2, orang yang nak duduk tengah-tengah tu, dia kena yang tu yang sentuh bahu. Bukannya nak menjadikan orang tu imam sentuh bahu, tak ada yang tu. Yang kena sentuh bahu ni ketika dia duduk saf nombor 2 seorang-seorang, saf pertama penuh, dia kena sentuh bahu depan. Orang depan tu kena injak ke belakang. Kalau dia faham lah, masalah orang tak faham. Bila kita buat macam tu, dia tak faham. Makruh duduk seorang-seorang dalam saf. Makruh. Soal yang kedua, nak buat saf di mana? Di kanan ke, di tengah ke, di kiri? Buat saf yang kedua tu di tengah-tengah. Bukan di kanan, bukan di kiri. Tapi kalau dah di kanan dah ada orang, masuk ke kanan lah. Jangan dia pula duduk tengah-tengah. Itu segi kaedah dia gitu. Tapi banyaknya orang tak faham. Bila kita cuit bahu tu, dia buat tak tahu je. Itulah. Supaya juga masalah kalau ada saf tu kosong depan, satu orang je boleh masuk. Tapi saf kedua tu ada orang baru datang, kita pun baru datang. Jangan kita duduk yang hujung tu, kita kena duduk dengan dia kat belakang. Kesian kat dia.
Ni orang banyak je jumpa macam tu. Dia pergi kejar saf 1, saf 2 dia seorang, makruh. Dia kena duduk belakang. Jangan dia pergi duduk saf situ. Masalah saf lah. Dia ada ilmu dia juga kan. Semua ni kena mengaji, baru tahu. Dia tak tahu. Budak-budak kena duduk belakang. Tapi kalau dia dah duduk saf depan, jangan tarik pula. Tak perlu tarik. Han tak sunat lagi kan, duduk belakang. Dia dah tengah semayang, kita pergi tarik dia, tak boleh. Okay. Kemudian tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ini dia. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Ini dah baca. Ini pun dah baca. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, bagi salam serentak, maka masalah ini ada dua wajah pendapat dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan. Dan wajah yang terlebih asah daripada keduanya ialah tidak batal sembahyangnya. Tak batal, bagi salam serentak tak batal. Tapi bagi salam tu lepas pada Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi tu kita boleh paling dah. Kan? Imam bagi salam yang pertama kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita boleh paling dah. Jangan serentak bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah paling, kita paling dah. Tak perlu tunggu yang kiri. Tapi banyaknya ditunggu dua-dua. Tok Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun paling. Tak apalah, tu yang terbaik. Tapi ni hukumnya sah, boleh. Mim yang pertama kena lepas dulu. Assalamualaikum. Yang tu. Itu kita boleh paling dah. Serupa juga nak naik sah, nak naik makmum masbuk, nak naik tambah rakaat. Dia tidak syarat kena tunggu Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dua-dua tak perlu. Cukup dia Tok Imam Assalamualaikum warahmatullahi, boleh dah bangun. Tambah lagi rakaat yang terluput, boleh dah. Semua juga masalah situ timbul juga semayang berjemaah. Kalau Tok Imam tu dah Assalamualaikum yang pertama, tak boleh makmum yang masbuk tu duduk tahiyat akhir. Kalau dia duduk, batal semayang. Tu dia punya hukum dia. Dan maknanya macam mana? Kalau dia masuk Allahu Akbar, imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, jangan duduk, berdiri je lah. Ulama kata dapat tak pahala? Dapat. Sebab dia sempat masuk dalam sembahyang. Boleh. Dia sempat masuk. Salam pertama. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal tetapi luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Itu kata bila serentak dengan Tok Imam pada rukun perbuatan, rukun fi'li, adalah membatalkan pahala berjemaah. Dia tak dapatlah, dapat satu je. Datang letih-letih, subuh datang, maghrib datang, isyak datang, zuhur datang, asar datang, tapi dapat satu. Kerana dia nak cepat. Boleh ke ada orang macam tu? Tak tahulah dia nak kejar apa. Nak cepat je. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekadar tu. Kalau rukun qauli serentak tak apa. Tok Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Sah? Boleh. Tambah kalau Tok Imam tu jenis baca laju. Jenis tak tunggu kan. Semayang laju ni ada kaul juga. Indonesia yang semayang tarawih laju-laju tu tuan. Dia ada pendapat dia tau. Yang buat tu pondok, pesantren. Bukan semua lah.
Kita sini pakai gelak je kan. Padahal itu dia ada hujah dia tu. Dia ada. Sebab sembahyang sunat ni dia boleh Dia boleh diringankan. Tahiyat yang wajib ni apa? At-tahiyatu lillah je. Tu tahiyat wajib kan. Doa iftitah tak wajib baca. Sembahyang sunat kalau tak baca doa iftitah tak apa tuan. Terus dah dengar lah ustaz keras-keras ni, apa sembahyang tarawih tak baca iftitah. Sembahyang sunat tidak diberatkan, dia boleh ringan. Jadi kalau ada tok imam tarawih tak baca doa iftitah, kita terus ada marahlah. Apa tok imam tak iftitah dah, sembahyang sunat dia boleh ringan. Banyak imam tarawih tak buat pun. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, tak baca pun, tak apa. Itu satulah. Kemudian rukuk sujud tu tak wajib pun baca subhan, tak wajib, tu sunat. Nak hujah main laju ni lah. Kan, belah-belah sini tak ada wamal lagi. Ini tak boleh lah jadi isu. Indonesia dia buat tu kiai tu. Kalau berani gila berdebat. Kerana alim orang dia nak berdebat. Walaupun kiai dia risau rokok. Tapi hang baca lah kitab. Kitab apa hang mari? Orang sana punya ulama sana macam tu. Kita Malaysia pakai gelak kan, apa main laju-laju ni dah, dia ada kaul dia. Cuma kita tu sabar lah. Wallahu a'lam bissawab. Allah maftah alaina hudan ilmi wa hifzi wal fahmi. Kama fatahta ala anbiyaka wa ulaika ibadika salihin. Wa nafir lana wa ikhwana alladhi sabaqu bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi.